Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Kita biasa dengar no, ada yang setengah tak biasa dengar dan setengah biasa dengar. Orang duk cakap saja pokok setawak, pokok setawak, pokok setawak. Pokok setawak hutan ni dia ada banyak jenis. Jom kita tengok yang ni yang paling orang cari no. Ni pokok setawak hutan. Kita tengok pokok setawak hutan ni daun dia macam ni. Daun dia macam ni no. Daun dia ada macam relang-relang sikit. Dia ada jalok-jalok sikit no. Bentuk dia macam ni. Pucuk dia ni bagus sangat-sangat untuk insulin. Ni orang panggil pokok insulin. Daun dia ni dia masam-masam sikit hampa. Yang ni yang di dalam rimba no. Cuba hampa tengok suasana dekat sini. Semua pokok besar-besar. Tapi pokok setawak ni ataupun pokok setawak rimba ni dia ada dekat rimba-rimba saja. Yang ni yang paling power ni. Pucuk dia masam-masam sikit. Jumpa lagi dengan Kak An. Assalamualaikum. Masuk hutan lagi dengan Kak An.